Tiga lelaki warga Cina dan seorang wanita Vietnam direman 4 hari dipercayai terbabit dalam sedikit penipuan pelaburan dalam talian yang menyasarkan mangsa dalam kalangan rakyat Cina. Perintah reman terhadap kesemua suspek berusia 21 hingga 34 tahun itu dikeluarkan Magistrate Nadratul Naim Muhammad Saidi bermula hari ini sehingga 1 Jun depan. Tindakan itu bagi membolehkan pihak polis menjalankan siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan. Terdahulu, kesemua suspek tiba di pekarangan mahkamah jam 9.03 pagi dengan diiringi polis bagi mendapatkan perintah reman. Tangkapan dibuat oleh sepasukan polis dari bahagian D7, Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Pulau Pinang bersama bahagian siasatan jenayah komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Timur Laut. Malaysia Gazette difahamkan serbuan dilakukan di sebuah kondominium mewah di Pulau Tikus sekitar jam 11.30 pagi semalam dengan menahan 3 lelaki warga Cina sebagai operator sindiket. Manakala wanita Vietnam berusia 21 tahun itu pula dipercayai kekasih kepada suspek berusia 34 tahun yang juga penilai sindiket dan menguruskan keseluruhan operasi di lokasi terbabit. Mereka dipercayai memperoleh pendapatan bulanan antara RM10,000 hingga RM20,000 dan sindiket itu mula bergiat aktif sejak Mac lalu. Pihak polis turut merampas 9 buah telefon bimbit pelbagai jenama, 3 buah komputer riba, seutas jam tangan Rolex, wang tunai RM80,455 dan RM900.